kata hari ni kita ada jumpa satu poh dan juga poh ni apa ni rupa macam ni pasal berlaku dah dengan ibu kita sendiri dalam masa 2-3 minggu lepas hari sana. Jadi kes ni saya sampai jumpa dak. Jadi lagu ni sana kita sang barang sana. Patut orang ngata barang tu biar tak umur orang lain. Hatta umur orang lain ni kes ni dia kata orang lain tu yang ambil guna ambil bakar dah sana. Patut bila dia pergi minta tu orang tu tak sewi kepada dia. Jadi salah tu dua. Apa ni kalau ikut sebenarnya sana orang ngata pun salah dan juga orang ambil guna pun salah juga sana. Jadi hak ibu kita lagu ni sana kita nak cerita sungguh hak ibu kita ni ambil jadi apa ni ambil jadi iktibar lah. Lepas tu nak royak kata nyanyi sungguh kepada ibu kita sana. Sebab apa? Mari kita nak cerita. Jadi ibu kita je kata yo samare tu harga ada beribu jugalah. Baik tu je kata susah hati juga. Yo tak mari kita tu kata be tolong cek barang hak mi setan ni je kata. Barang mi lama tak siapa ni je kata. Lepas hari kita cek tu sana. Yo naik mari kata yo buh le gago jual. Lepas tu tika getah cak gopo tak ingat sana. Lepas tu dia silap ingat tu umur kita tak ada jual sana. Umur kita tak ada jual. Lepas tu mi kita tu silap ingat tu ada stay umur jual lah dalam kampung tu lo. Nama macam tu lo. Tapi dia gecek tu sana. Bukan lagi umur tu. Mi kita tu kalau umur duk jual tu nama Kak Lah juga, mi kita nama Kak Lah sana. Nama Kak Lah juga tapi tika getah je bukan. Gago je pun bukan. Gago je boleh gago jual. Gago kali tepung je boh. Tu. Jadi bukan. Jadi mi kita kena pergi cari lakoh kampung pula. Lakoh kampung 2-3 kampung lah kata lah. Gi apa ni leboh asusung. Tu ya tu pergi tak jumpa. Kita jual mi kita pergi kita jual aja sebab tu nampak gago sepengah basah kita jual sana je boh tu. Dia buku amal tu lah. Dia kena ada laktam buku amal tu. Mi kita pergi kita jual belako oleh 2-3 kampung tu. Tak ada lako. Akhirnya sana naik kok cucuh. Naik kok cucuh ni lah sana. Naik kok cucuh pergi kita jual tu. Nampak contoh sama dengan hak dalam laktan dalam bukti amal tu sana. Tu. Dia tengok contoh tu lah. Lepas tu gago pun je ledah selesai. Lepas pada tu saya tak lepas pada tu minta main tanya atau ada barang tak? Baju macam baju lah kata minta sang tu. Lepas tu dia kata ada barang. Alhamdulillah sana dia tak ada ambil guna lagi. Lepas tu dia kata sana dia kata barang ni duduk sini ni minggu dah dia kata. Dia nak kita sejik dah. Kalau mari ambil lambat lagi boleh jadi barang ni duduk sejik sebab dia tahu tuai. Dia pun duk cari dah kata tak ada tahu tuai sebab kata lakoh kampung sana. Bukan kata kampung tu lodak. Tuai ngata gesta tu. Allah nak kata nyanyolah kepada ibu kita hari tu kata barang mahal satu duduk using duduk robau duduk macam-macam sama gitulah saya lepas tu nak sapalah kepada konsong tu kata dah nak hantar barang bila-bila tu sana ci boleh kalau tak ada jelas tu dah ci boleh nak jumpa dengan tuai dah jumpa dengan tuai satu kalau kita jelas dah pun kita jumpa dengan tuai juga tu tanya dulu tu royak dulu ni dak kata dah hak mi kita tak ada tu tak ada tu kata dah pakai tok barang tu macam itulah mi kita duk wasak kata gana barang lama siapa oleh itulah dia suruh kita cek atau barang duk mana sebab tu barang siapa minggu-minggu dah saya lepas tu bagi orang hak ambil barang hak ni hak mi kita ni dia tak ada ambil lagi dia hanya pergi haja dah tak ada ambil tak ada kesalahan apa lah bagi orang tak ada ambil tu tapi hak ni kes hak kita tengok saling ni sana dia kata demo ni ambil guna dah ambil bakar dah barang dia minta tak ada uwi. Waktu tu ada kesalahan iaitu ambil barang kita baca kod mayat ni saya kita dapat sini lah kita nak ringkas sikit-sikit atau bila kita ambil barang orang ni tak kira lah ya tu dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja kalau suai lagi minta tu kita tak sewi makna kata kita ambil barang orang dah tu selesai ya ada kod mayat dia kata apa ni kena perak jugalah kalau tak ada uwi tu kena perak kena perak tu tak ada lajak ada net 10,000 kod dan juga kena apa ni kena tu tak ada lajak 3 tahun ataupun kena masuk lagi dan juga kena perak lagi ya sana. Jadi undang-undangnya rekas sago tu. Saya nak baca undang-undang boleh kita dapat bawah komen atau batas ni ya sana. Jadi saya masa jumpa lah kes ni ya sana. Jadi kita nak sapa sungguhlah kepada ingatan ni hari susah hati sangat bila jumpa dengan orang tahu nak buat macam mana sepengah ibu kita tu. Habis jalan lah dia kata dia tak mai kita pun nak tolong macam mana sebab tak tahu. Tak tahu kata kedai pia, duk mano, dalam kampung pun tak ada. Gitu asal. Hingga tu nak cari 2-3 kampung ni bukan dia tu. Yalah sana salah teruk dia kata. Sekadar sana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.